Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, akhwat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari Minggu kita berjumpa lagi dalam rancangan usrah kita. Kita membaca 10 perkara batal Islam dan apa itu syirik, daripada tulisan Sahibus Samahah Datuk Mufti Diraja Negeri Perlis. Alhamdulillah. Pada waktu ini kita sampai pada muka surat 44, iaitu kita masuk syirik besar dan syirik kecil. Artinya perkara-perkara yang membatalkan Islam pada bahagian pertama itu telah pun disentuh. Bermakna ini kita masuk bahagian kedua daripada buku ini, tentang masalah syirik. Kata Sahibus Samahah, setelah kita memahami dan mengetahui perkara-perkara asas yang boleh mencemarkan akidah seorang Muslim, maka tibalah masanya saya mengulas atau menghuraikan salah satu daripada perkara yang membatalkan Islam itu. Pada kali ini saya akan menjelaskan perkara yang paling utama, iaitu masalah syirik. Saya hanya sikit menambah, apabila kita berkata tentang penduaan pada Allah, kita kata sekutu Allah, yang ini dimaksudkan dengan syirik. Ini yang dimaksudkan dengan kata lawan kepada tauhid. So bila kata seorang itu awak melakukan syirik, bermakna kita telah pun mengecilkan kita punya perkataan bahawa kita menyatakan bahawa pada diri awak ini ada perkara-perkara yang sama ada berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan perkataan yang menunjukkan awak ini sedang merosakkan kemurnian tauhid. Maknanya awak merosakkan simpulan iman awak, menyatakan bahawa hanya Allah sahaja yang disembah dan hanya Allah sahaja yang dipohon pertolongan. Jadi sekarang awak sudah merosakkan dua elemen yang besar itu, iaitu bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sesuatu pada hati awak, ada sesuatu pada perbuatan awak dan perkataan awak yang menyebabkan kemurnian tauhid. Awak telah pun berkongsi pada makna bukan sahaja Allah disembah, bahkan Allah disembah, yang lain juga disembah. Kepada Allah dipohon pertolongan, kepada yang lain juga dipohon pertolongan. So itu yang dimaksud dengan perkataan syirik, lawan kepada tauhid. Kerana makna tauhid menjadikan hanya Allah satu-satunya sembahan kita, dan tempat kita memohon pertolongan dan bergantung hidup. Tetapi ada pun kalau kita sebut akidah. Akidah dia adalah perkataan yang lebih luas. Dia merangkumi kesemuanya. So akidah boleh rosak bukan hanya dengan jalan syirik, tapi dia boleh rosak dengan jalan-jalan lain. Seperti menolak kewujudan para malaikat. Yang itu tidak dinamakan syirik.
yang itu dinamakan kerosakan akidah. Seperti menolak kerasulan, kenabian, nubuah, menolak kitab yang diturunkan, menolak adanya hari akhirat, adanya alam barzakh, adanya siksa kubur, adanya azab kubur, adanya malaikat maut yang datang cabut nyawa, adanya qada dan qadar, takdir baik dan buruk, menghina ayat Al-Quran, mencaci ayat Al-Quran, mempersendakan ayat Quran, kesemuanya ini dia masuk di dalam pembatalan akidah. Dia tidak dikatakan awak telah pun melakukan syirik. Awak telah pun merosakkan akidah. Maknanya merosakkan akidah merujuk kepada makna awak telah merosakkan keyakinan awak sebagai orang Islam. Menyatakan bahawa malaikat itu wujud. Itu orang Islam pegang dalam hati pokok dia secara jazam, kukuh. Kalau sekarang awak mempersendakan. Maka Islam kita ini boleh rosak bukan sahaja dengan jalan syirik, tetapi boleh rosak juga dengan jalan melakukan perkara yang boleh membatalkan akidah. So bermakna syirik dia tertumpu pada Allah semata-mata. Tetapi akidah dia menyentuh Islam secara keseluruhannya. Baik. Ramai orang apabila menyebut perkataan syirik, dia membayangkan seseorang pergi dan menyembah berhala, ataupun pergi tunduk dan sujud kepada batu, atau objek-objek tertentu. Itu sahaja syirik yang dipahami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat kita. Selain daripada perbuatan itu, mereka tidak menganggapnya sebagai syirik. Sebenarnya, syirik lebih luas daripada apa yang mereka faham dan gambarkan. Syirik adalah musuh utama kepada akidah. Sehingga Luqman di dalam surah Luqman, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hikmah kepadanya, berpesan kepada anaknya yang membesar di bawah pendidikan dan tarbiyahnya dengan pesanan agar anaknya menjauhkan diri daripada syirik. Katanya, "Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmul azim." Maksudnya, wahai anakku, jangan engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Mana lagi kezaliman yang lebih besar daripada seorang hamba yang diciptakan oleh penciptanya mengadakan sekutu atau bandingan bagi penciptanya yang maha agung. Apabila seorang anak derhaka pada ibunya, tidak mengiktiraf ibunya dan melakukan sesuatu yang tidak wajar pada ibu yang melahirkannya, tidak ada hati ataupun diri yang dapat menerima perbuatan itu, dan kita akan menyatakan anak itu derhaka, ia tidak wajar, dia anak yang jahat, dia anak yang zalim. Namun adakah kita dapat menerima seorang manusia, insan, yang bukan dilahirkan oleh Tuhan, bahkan diciptakan oleh Tuhan, dan segala-gala yang dimilikinya adalah diciptakan oleh Tuhan, dan alam ini diciptakan oleh Tuhan Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba insan itu melakukan syirik kepada Allah, maka tidak dapat ditafsirkan hamba yang demikian melainkan dia seorang hamba yang jahat, yang tidak mengenang budi. Kembali kita kepada masalah syirik. Syirik artinya meletakkan suatu bandingan, suatu penyekutuan, menyamakan sesuatu dengan Allah, menyamakan sesuatu dengan kebesarannya, keagungannya, kedaulatannya sebagai Tuhan. Sama ada pada namanya, pada sifatnya, apa sahaja perbuatan yang cuba menyaingi atau menandingi Allah, menyamakannya atau melebihkan daripadanya, atau menganggap hampir sama dengannya. Segala perbuatan, perkataan, kepercayaan yang seperti itu menjadikan pelakunya dianggap sebagai
melakukan syirik. So ini di antara terjemahan ataupun penerangan yang sangat menarik kepada makna syirik. Iaitu Allah Ta'ala itu dia ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, asma' dan sifat. Jadi syirik bermakna kita mengadakan suatu bandingan, suatu persamaan, suatu kita kata penyamaan bahawa bukan sahaja Allah Ta'ala itulah pencipta. Pasal itu rububiyah dinamakan tauhid, hanya Allah sahaja sebagai pencipta. Itu orang ni dia tak menafikan Allah sebagai pencipta, tapi dia mengadakan penyamaan. Bermakna penyamaan itulah dinamakan syirik. Syirik bermakna akran, menjadikan kawan setanding, kawan satu label. Dia ni label Tuhan ni. Maka mengadakan sandingan bagi Allah. Itu nama dia syirik. Allah itu ada tauhid asma'. Kita tauhid nama dia. Bukan sahaja zat dia kita tauhid. Nama dia pun kita tauhid. Maka orang ini, dia menyatakan ada nama yang setanding dengan nama Allah. Sama mulia dengan nama Allah. Sama tinggi, sama agung, sama besar. Maka itu dinamakan dia telah melakukan syirik, melakukan kerosakan, kemurnian pada tauhid, iaitu pada tauhid asma' dan sifat Allah Ta'ala. Allah ni ada sifat dia. Sifat-sifatnya Allah mensifatkan diri dia dengan sifat itu. Sama ada sifat dalam bentuk khabariyah, penceritaan Allah yang bercerita bahawa dia ada sifat tu, dia ada sifat ni. Sifat yang dia bangsakan pada diri dia. Sifat yang dia bangsakan pada perbuatan dia. Maka sifat-sifat Allah yang dia ganding sifat itu ada pada diri dia. Dia ada tangan, dia ada telinga, dia ada mata. Itu semua sifat-sifat diri dia. Kemudian kita kata ada orang lain sifat dia macam sifat Allah. Maka bermakna kita telah melakukan penyamaan orang itu dengan Tuhan. Maka itu dikatakan syirik. Artinya syirik ini secara khususnya kita boleh faham benda yang berkaitan dengan diri Tuhan, atas ke bawah, kiri kanan, luar dalam. Berkaitan dengan Allah sahaja kita tak boleh memandai-mandai. Mestilah kita menyatakan la, sekali-kali tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang menyekutukan Allah, bandingan, tandingan, saingan. Tidak ada yang sama taraf dengan Tuhan, tidak ada. Kita tolak. Maka itu Sahibus Samahah memberi penjelasan pada kita tentang arti kepada makna syirik. Dan syirik inilah ikhwan, satu daripada amanah Tuhan kepada semua manusia, manusia dan jin. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Az-Zariyat 56 tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka liya'buduni. Liya'budun digunakan perkataan ai, maknanya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadat pada aku. Ibadat di situ maknanya liwahidun, untuk mereka mentauhidkan aku. So kerana ibadat yang teratas sekali, puncak bagi segala ibadat adalah tauhid. Kemudian baru datang ibadat-ibadat yang kita faham makna ibadat tu. Semayang ke, puasa ke, mendekat diri pada Allah. Yang nombor satu sekali ialah liwahidun, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. So mentauhidkan Allah Ta'ala inilah Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada aku, mentauhidkan aku. Maknanya beribadat hanya kepada aku sahaja. Tak boleh padanya lain. Kalau dia meminta, kerana Nabi kata doa tu ibadat, maka doa tu ibadat. Maka dia hanya mesti meminta pada aku sahaja. Minta dengan makna merayu, mengharap dikabulkan.
Kita merintih, tersimpuh kita di hadapan Tuhan hanya kepada Allah. Maka tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan kalau mereka nak beribadah, mereka nak menyembah, mereka nak meminta hanya kepada aku semata-mata, tak boleh pada yang lain. Yang inilah ikhwan, dalam sehari semalam 24 jam hidup kita, yang bertukar matahari dengan bulan, siang dan malam berselisih. Sampai kita daripada muda, jadi tua, beruban, akhirnya kita bongkok dan kita akan mati. Kita kena pertahankan bahawa tidak boleh ada syirik dalam hidup kita. Sebab dalam surah Luqman tadi, Allah telah menyatakan, Inna syirka la zulmul azim. Kalau satu orang tu terlibat dengan syirik, dia telah terlibat dengan satu kezaliman yang cukup azim. Cukup azim, cukup besar. Zulm, kezaliman. Tapi dalam bahasa Arab, zulm juga bermakna gelap. Zulumat, dengan perkataan plural. Kegelapan. So, syirik dinamakan gelap. Kenapa? Kerana di hari akhirat tidak ada kebahagiaan. Tak ada hidup yang cerah lepas dia mati. So, pantang Allah Ta'ala pesan daripada awal. Ya bunayya la tusyrik billahi. Anakku, jangan syirik pada Allah. Inna syirka la zulmul azim. Kerana bila kau syirik, hidup kau tidak akan terang. Hati akan gelap. Kau akan jadi susah. Hidup tidak akan diberi petunjuk. Semua keputusan pemikiran kau dalam kegelapan. Tak ada satu amal yang kau buat akan sampai ke akhirat. Dan bila sampai akhirat, kau tidak akan berjumpa dengan cahaya. Kesemuanya derita demi derita demi derita. Yang derita-derita inilah Quran menggunakan perkataan wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti, dia pun akan jadi orang yang cukup rugi. Amat rugi. So, rugi bukan bermakna balik modal untung tak balik. Rugi di sini bermakna penderitaan, kesengsaraan, kebinasaan. Dicelok masuk dalam neraka, lepas satu neraka, satu neraka. Lepas satu azab, satu azab. Lepas satu azab, satu azab. Yang ulama tafsir guna perkataan apa? Bila mereka berjumpa dengan azab. Qad balagha minhum azab thumma baka. Telah sampai pada mereka azab, yang azab itu membawa mereka kepada apa itu erti tangisan. Pasti mereka menangis. Maka itulah yang dikatakan inna syirka la zulmul azim. Syirik itu kezaliman, kegelapan yang sangat-sangat besar, bukan kecil. So, apa sahaja yang boleh dipaham sebagai menduakan Allah pada diri Allah, pada nama Allah, pada perbuatan Allah, pada penyembahan kita pada Allah, kesemuanya wajib kita tiadakan pada diri kita. Hatta kalau pakai tangkai, tangkai itu dikatakan kita mula menduakan Allah pada kekuasaan dia, rububiyah dia. Maka tangkai tak boleh ada. Pengadang tak boleh ada. Pelaris tak boleh ada. Tangkai kuatkah? Tangkai kebaikah? Tangkai bagi meresapkah? Tangkai bagi orang tembak kita taklutkah? Kalau itu sampai pada peringkat kita bergantung bukan pada Allah, kesemuanya tak boleh ada dalam hidup. Artinya ikhwan, amanah hidup ni taklah banyak, tapi dia berat. Amanah yang bukit jadi takut, langit jadi takut, kesemua jadi takut, kesemuanya takut. Manusia tanggung amanah. Amanah untuk beriman pada Allah, tauhid pada Allah. Maka Allah kata, manusia itu dalam keadaan jahil dan zalim. Manusia dalam keadaan zalim dan dia jahil. Zaluman jahula. Manusia dalam keadaan zalim dan dia jahil. Maka akhirnya dia buat benda yang dia tak patut buat. Baik. Syirik terbahagi kepada dua. Satu dinamakan asyirkul akbar. Ataupun kita namakan dalam bahasa kita sebagai syirik yang besar. Sesiapa yang melakukan syirik yang besar, maka dia terkeluar daripada Islam. Satu lagi,
dinamakan asyirkul asghar, syirik yang paling kecil. Walaupun dengar namanya kecil, tetapi dia adalah dosa yang paling besar dalam Islam. Perbuatan syirik yang kecil ini tidak terkeluar dalam Islam, tetapi menghampiri daerah-daerah untuk terkeluar daripada Islam. Sedikit sebagai tambahan. Pada perkataan perbuatan syirik yang kecil ini tidak keluar daripada Islam, tetapi menghampiri daerah-daerah untuk keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam, dia bunyi macam biasa. Oh, tetapi kesan dia dapat. Satu daripada sebab bila satu orang mati tu, kenapa mayat dia dimandikan, dikapankan, lepas tu disolat, lepas tu ditanam dengan hormatnya, dengan menghadap kiblat di tanah perkuburan Islam. Salah satunya ialah kerana dia Islam. Kalau dia tak Islam, kewajipan kita juruh ayak ke tubuh dia tidak ada. Kewajipan kita membersihkan badan dia daripada najis dan kekotoran tidak ada. Bila kata tidak ada, bermakna mayat ini macam mayat anjing tepi jalan. Kalau kita heret, kita korek lubang, kita buang begitu sahaja. Tak ada dosa apa. Maka anjing itu kenapa orang tak mandikan dia? Kenapa orang tak bersihkan najis dan kotor di badan dia masa dia mati? Kenapa orang tak tanam dia di satu tempat yang istimewa untuk menandakan ni tanah kubur, bukan tempat boleh buat lebih kurang? Sebab yang pertama dia binatang. Yang kedua dia tak ada Islam. So orang ni bila dia kata Islam kemudian dia terkeluar daripada Islam, itulah keadaan dia. So sudah tidak ada kewajipan orang yang muka dia manusia, watakan dia manusia, untuk kita bersihkan sekecil-kecil kekotoran di badan dia. Sudah tidak ada fardu kifayah. So biar pergi kat dia lah. Mana mati pergi lah. Kalau dengan najis tu tanam. Busuk lah. Buruk lah. Artinya bangkai badan kita sudah tidak ada nilai. Sudah jadi sampah. Pasal itu kita mati, orang lain pun mati. Tetap dinamakan mayit atau maitah. Mayat, bangkai. Tapi ada perbezaan dia. Di atas mayat ini, mayat orang Islam ini, atau maitah orang Islam ini, dia ada usalli ala hazal maiti, atau ala hazihil maitati. Aku semayang atas mayat ini. So, bila kata sembahyang, syarat sembahyang dah. Apa dia? Kalau kita sembahyang, badan kita, pakaian kita, tempat kita sembahyang, tidak boleh ada hadas kecil, tak boleh ada hadas besar, dan tidak boleh ada najis yang tidak dimaafkan. So, bila kita nak sembahyang mayat, badan mayat, pakaian mayat, tempat yang kita nak letak mayat itu, tidak boleh ada dinamakan hadas besar, hadas kecil, dan tak boleh ada najis yang tidak dimaafkan. Kenapa? Kerana Islam yang ada pada diri dia. Islam yang ada pada diri itu, kalau kita belajar dalam bab fiqh ni, dia mula dengan bab taharah, bab suci. Suci bermakna dia lebih tinggi daripada bersih. Bersih nampak, tapi suci bermakna dia cukup bernilai sampai boleh guna untuk beribadat pada Tuhan. Itu makna taharah. So, Islam mulakan bab pertama, bab taharah. Ajak orang Islam kena najis. Ajak kena ayat mutlak mana, musta'mal, mutaghayyir, ayat-ayat yang boleh dipakai. Sampai ayat mutanajis pun diperkenalkan dalam bab taharah. Itu adalah erti Islam.
So kalau orang itu dah tak dianggap sebagai orang Islam kerana dia buat satu perbuatan syirik, kemudian perbuatan syirik itu mengeluarkan dia daripada wilayah Islam, dia masuk kepada wilayah kufur, bukan Islam, maka kain putih yang kita beli di kedai tu, berapa duit lah sangat, kain putih itu sudah menjadi tak layak nak dipakai pada bangkai ni. So seburuk-buruk mayat yang kita jumpa hak nama orang Islam ni, tetap kita beli kain putih tu. Bila kita balut di badan dia, kain putih tu terus bertukar nama kain kapan. Kalau dia bertukar nama jadi kain kapan, dia termasuk satu daripada fardu kifayah yang orang hidup kena beri pada orang mati. Kena tutup aurat dia. Kena bersih jasad dia. Satu najis tak boleh ada. Tapi bila Islam dia tercabut, maka kain putih tak dipanggil dah kain kapan. Maka kain putih kekal dengan nama kain putih. Tak layak dibalut pun pada orang ni. Maka matilah dia dengan segala kenajisan. Matilah dia dengan segala kekotoran. Dengan segala hadas zahir dan batin, besar dan kecil. Dia menghadap Tuhan dalam keadaan kotor sekotok-kotoknya. Sampai pada peringkat sembahyang mayat itu adalah sembahyang yang wajib disembahyangkan oleh orang Islam kepada mayat orang Islam. Dan menjadi rukun sembahyang mayat, orang Islam kena sebut Allahumma ghafir lahu. Yang tadi ni kita mandikan dia dah bersih dah. Badan dah bersih, kapan dah bersih, keranda dia pun dah bersih. Tapi bila kita sembahyang, minta pula Allah cuci roh dia. Itulah nilai Islam yang dipakai di hidup dalam dunia dan dipakai sampai hidup di akhirat di alam barzakh. Dipakai. Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi. Cuci dia ya Allah, roh dia cuci. Pakailah air biasa, pakailah air ais, pakailah air apa pun asal boleh tanggal kekotoran dia, tanggalkan, bersihkan roh dia. Kama yunaqqau thawbul abyadu minad danas. Bersihkanlah dia ya Allah daripada sebarang kekotoran sampai dia jadi seperti mana baju yang putih. Tapi bila keluar dia daripada Islam dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan i'tiqad, dengan perilaku dia yang tak layak diberi pada Tuhan dia buat, maka kesemua hak ini telah menjadi gugur. Maka tidak ada bezalah seorang manusia yang mati dengan seekor anjing yang mati. Sudah tidak ada beza. Kerana Islam itulah nilai yang tinggi. Kerana itu Nabi menyebut pada kita bahawa Islam itu al-Islamu ya'lu. Islam itu cukup tinggi. Kerana dia cukup tinggi, siapa sahaja jadi orang Islam diangkat setinggi-tingginya. Wala yu'la. Ataupun ditambah wala yu'la alaih. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Paling tinggi Islam. Kita pun tak tinggi. Tapi kita menjadi paling tinggi. Kenapa? Kerana kita Islam. So, antara kita dengan binatang mati kesemuanya bangkai. Kita pun dipanggil bangkai, binatang dipanggil bangkai. Tapi bangkai binatang rendah. Bangkai kita. Bangkai yang dibersihkan. Antum bayang dalam hidup kita ni, mana ada bangkai orang cuci? Manusia Islam saja. Dicuci jasad dia. Sudah jadi mayat, nak cuci apa? Kucing tak cuci, tak ada. Tidak ada satu mayat dimandikan. Macam mana Islam ajak, melainkan mayat orang Islam saja. Carilah dalam dunia ni. Masuklah ke penjuru dunia dan daerah mana pun. Diajak kita memuliakan orang Islam ni hidup dan mati. Bangkai. Bila kita mati ni, busuk kita keluar, air liur kita keluar, najis kita keluar, kadang-kadang darah kita keluar, busuk, amat-amat busuk. Kita hidup betul-betul dengan tekanan darah. Badan kita darah, badan kita angin, badan kita ada daging, ada sisa makanan dalam badan kita. Kita mati ke semua tu rilis. Busuklah.
Satu-satu agama ajak kita bersihkan bangkai Islam. Jangan tanam orang Islam dalam keadaan busuk. Kalau tanam juga macam tu, seluruh orang Islam berdosa. Seluruh orang Islam berdosa. Dan akan diminta kesaksian di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Kita tengoklah mulianya Islam tu macam mana. So jangan pandang perkataan apa? Perkataan walaupun perbuatan syirik itu tak keluar daripada Islam, tapi menghampiri daerah-daerah untuk keluar daripada Islam, itu pun mesti diperhatikan oleh elok. Sebab terkeluar dia daripada Islam, Allah guna perkataan falai yuqbala minhu. Allah tak mau satu pun daripada kita. Hatta nak sebut si mati itu mudah-mudahan diampunnya dosa oleh Allah pun tidak layak. Tuhan tak mau dah. Falai yuqbala minhu. Kata mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Mudah-mudahan Allah ampun dia. Dia tak ada Islam. Tak boleh sebut. Jadi berdosa kita sebut. Kerana Allah tak mau apa dah daripada kita. Falai yuqbala minhu. Satu pun Tuhan tak mau dah. Nak minta doa pun Tuhan tak mau dah. Antum bayang kalau yang tu berjadi dalam dunia. Kalau dia mati, dia masuk kubur akhirat. Dia nak jumpa apa? Maka janganlah dipandang itu sebagai sesuatu yang kecil. So orang Islam, kadang-kadang orang muda ni masalah, dia tak tahu. Kadang-kadang dia pakai topi Santa Claus, baju Santa Claus, dengan niat main-main saja. Tapi dia mesti mendapat penjelasan dalam agama. Boleh ke tak boleh? Patut ke tak patut? Dia nak ucap perkataan-perkataan yang apa-apa. Dia mesti balik kepada asas dan tunjang menjadi orang Islam adalah tauhid, dan musuh yang akbar dalam Islam adalah syirik dan perbuatan yang boleh merosakkan akidah. Baik ikhwan. Kemudian Sahibus Samahah kata 11 tanda-tanda syirik. Dia kata ada beberapa tanda syirik. 11 daripada tanda syirik. 1. Percayakan kekuasaan selain daripada Allah. Kenapa? Kenapa ini masuk dalam bab syirik? Dia tak masuk dalam bab pembatalan akidah. Sebab kekuasaan itu adalah sifat rububiyah Allah. Dan dia termasuk dalam tauhid rububiyah. Hanya Allah sebagai pencipta. Hanya Allah. Allah Al-Qadir, Allah Al-Qahhar, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Aziz, Allah Al-Quwwah, Allah Al-Matin. Ini sifat-sifat kekuasaan Allah. Tiba-tiba dia mempunyai suatu kepercayaan kuasa selain Allah. Maka itu dikatakan dia telah menyamakan kuasa Allah dengan yang lain, dia syirik. Yang kedua, menghalal dan mengharamkan. Kenapa dia masuk bab syirik? Kerana hakul halal wal haram hakullahi wahdah. Hak untuk bagi haram, hak untuk kata halal satu benda adalah hak Allah semata-mata. Dia termasuk di dalam perbuatan Allah, rububiyah Allah. Mengetahui yang gaib, itu adalah ilmu Allah. Alimul ghaibi wa syahadah, huwa ar-Rahmanur Rahim. Yang alimul ghaibi wa syahadah, itulah Allah. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim. 4. Tangkal dan mentera. Kenapa? Kerana tangkal itu, mentera itu merujuk kepada makna bergantung pada kuasa yang tak nampak dan meminta dia tolong. Berlakulah kesyirikan kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Sujud kepada selain Allah. 6. Mengagungkan seseorang keterlaluan. Terlalu puji-puji sampai berlaku kultus. Mengkuduskan orang itu, mensucikan orang itu. Dia suci apa? Dia suci kawan tu daripada sifat-sifat makhluk. Maka ini bermakna dia mengangkat kawan itu macam nak menyamai Allah. Maka dia termasuk dalam syirik. 7. Faham wahdatul wujud. Wahdatul wujud, bahawa kita dengan Tuhan ada wujud yang satu. Dalam kita ada Tuhan, dalam Tuhan ada kita. Wahdatul wujud, syirik. Menyeru di kubur wali-wali.
Kenapa ini bercanggah dengan suratul Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bercanggah dengan tauhidul ibadah. 9. Menyamakan undang-undang Allah dengan undang-undang makhluk. Kenapa? Kerana undang-undang Allah itu dibuat daripada kalam Allah. Allah yang mencipta undang-undang syariat Islam. Diturun di atas wahyu Allah. So Allah Ta'ala itu sebagai syari'. Syara'alakum minad din. Allah sebagai pembuat syariat dalam urusan din agama yang Allah beri kepada kita. Dan Allah tak izin kita buat syariat. Maka Allah kata, am lahum syuraka syara'alahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah kamu mempunyai sekutu? Yang sekutu itu telah membuat syariat yang baru pada apa yang Allah tak izin. Maka dia telah masuk campur dalam apa? Perbuatan Allah. Baik. Yang ke-10. Ikut guru, tak ikut rasul. Ini masalah. Ikut apa? Ikut guru, tak ikut rasul. Dan yang ke-11, syak. Syak kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Ini kita boleh terjemah sebagai 11 tanda-tanda syirik. Alamat-alamat. Kalau ini ada, bermakna dalam diri kita ini ada kesyirikan. Alhamdulillah. Saya batuk ayat sampai. Alhamdulillah. Dia tak sama macam dulu dah. Sekarang cakap tak sampai sejam batuk, semput. Dulu saya ingat lagi dulu saya kuliah subuh. Kuliah duha. Kuliah duha saya ada kuliah pukul 3. Kemudian nanti saya ada kuliah maghrib. Lepas tu saya ada forum. Batuk sikit pun tak. Pakai saya ingat masa duduk cakap tu tak pernah pun minum air. Habis dah. Masa tu dah habis dah. Dah habis dah. Dah bukan masa kita dah. Dah habis dah. Baik ikhwan. Baik. Syirik pada i'tiqad. Ada masalah lagi saya? Baik, syirik pada i'tiqad. Di sini Sahibus Samaha nak memberi sedikit penjelasan. Tadi telah dijelaskan apa makna syirik. Alhamdulillah. Lepas tu 11 tanda-tanda syirik. Saya nak kata sedikit pada yang nombor 4, nombor 10 dengan nombor 11. Nombor 4, yang nombor 4, yang nombor 8, nombor 10 dan 11. Ini bila start pakai tangkai menangkai ni, hati-hatilah. Hati-hati. Sifat orang pakai tangkai ni, tutup bomo ni, orang bergantung lain daripada Allah, sifat dia. Arab kata apa? Arab kata, darabani wabaka, syatamani washtaka. Ini memang ada pada orang ni kalau dia pakai tangkai, dia pakai hidup di atas kuasa tok bomo. Dia kena yang ni. Darabani wabaka, dia pukul aku, dia menangis. Patut yang menangis siapa dia? Yang kena pukul. Tapi yang pukul dia menangis. Syatamani washtaka. Dia keji aku. Lepas tu dia pergi mengadu ke orang. Sepatutnya yang mengadu tu siapa dah? Yang kena keji. Tapi dia yang keji tu dia pergi mengadu. So saya tengok orang Arab ni, taklah semua, tapi yang tertengok lah. Yang tertengok.
Memang kalau dia dengan bomoh ni macam ni lah. Arab punya bomoh ni, Allahu Akbar. Tak tahu nak habaq. Saya belum tengok orang main bomoh seperti mana Arab main bomoh. Dan bomoh dia punya gila ni Tuhan Maha tahu. Dahsyat. Dahsyat. Dia hanya pakai coklat. Coklat yang kita duk beli kat budak-budak tu, yang diikat kiri kanan. Hanya dengan coklat tu saja. Makan saja. Berubah hati perut. Bahasa berubah, emosi hati perut berubah. Yang tadi nampak tu macam benci-benci amat-amat. Dia bagi coklat tu dia makan. Tiba-tiba jadi punya kancing. Oh, sangat magic. Tapi sifat dia yang ni. Dia pergi jumpa orang, dia rosakkan rumah tangga kawan tu, dia pergi cerita ke orang. Dia tu kawan tu buat dia, kawan tu zalim, kawan tu buat. Wahai kawan tu jadi bangsa dia. Tapi dia pergi cerita ke orang. Orang tengok jiran-jiran, tengok benci muka kawan tu. So, dia maki kawan tu, dia kutuk kawan tu. Dia pergi mengadu ke orang. Dia buat kawan tu, dia hanya menangis. Dia cerita dengan air mata. Macam kawan tu buat dia, tapi yang dia cerita tu semua dia yang buat kawan tu. Tapi orang ni, saya tengok ujung hidup dia, orang ni, walaupun dia boleh cakap Arab, dia pergi semayang, tapi Allah tak izin nama Allah lekat di mulut dia. Tak izin. Dia tak sebut nama Allah macam kita duk sebut ni. Tak manis. Dia akan sebut. Kok mana bila sampai marah dia tu tinggi, kita dengar dia cakap. Dia akan sebut ke siapa dia bergantung. Satu masa saya terdengar dia cakap, terkejut. Hak dia cakap tu terkejut. Oh ya Allah, macam ni ke hati perut hang. Rupanya selama ni hang duk kata dekat jiran hang tu tak betul. Tapi satu kampung percaya. Dia sihirkan kawan tu sampai kawan tu bercerai. Dia ambil bini kawan tu. Lepas tu dia tuduh kawan tu macam-macam. Kahwin. Rumah tangga lingkup punaran. Sampai satu tahap, dia sendiri berkeluh apa dia buat. Baru orang tahu. Mati, kita boleh kata jari di tangan banyak lagi. Orang pergi ziarah mayat dia. Oh, dahsyat. Yang ni tak pernah aman. Dia akan bahagia saat saja. Masa dia runtuh akan mati. Di dunia lagi masa dia akan runtuh. Jangan buat zalim ke orang. Kalau kita apa-apa pun dengan orang, bersaing secara manusiawi. Jangan pakai setan. Jangan bergantung dengan setan. Nama pun setan. Inna syaitana lakum adu. Fattakhizuhu aduwa. Allah kata setan itu musuh kamu, bukan kawan. Ambillah dia sebagai musuh. Musuh dia sungguh-sungguh. Yang kedua tadi apa? Sembah kubur. Tak pernah bahagia orang sembah kubur. Tak pernah beruntung pun dia sembah kubur. Tak pernah ada penyembah kubur dan ikut Tok Guru sampai tak ikut Nabi ni. Itu tengok hidup kita ni kadang-kadang dia kelakar. Tapi tak tahulah apa masalah kita. Saya jumpa orang-orang yang pernah bagi petua pada saya. Petua apa? Petua macam mana rezeki nak masuk banyak. Bagilah ayat Quran. Baca macam ni, waktu macam ni. Petua bagi petua. Tapi bila main satu masa, dia bagi petua macam mana? Petua ni kalau kita baca dalam masa 40 hari, kita wirid 5 waktu, kemudian kita tambah pada waktu-waktu lain, rezeki kita turun macam ayat hujan. Dia yang bagi petua kat saya tu. Saya ingat lagi. Tapi bila dia nak buka sekolah, dia minta derma. Patutnya dia tak minta derma. Dia ada petua ni. Dia boleh tarik duit turun macam ayat hujan. Yang jadi Tok Guru hebat-hebat ni duk bagi petua kat orang, rezeki murah lah. Macam tu, macam ni. Allah tunjuk tak betul.
Allah tunjuk tak betul. Last sekali bila nak repair masjid ke, nak repair apa, awak tak ajak jemaah masjid tu wirid dengan ayat tu. 40 hari kita etikah tu saya keluar masjid. Dengan Tok Guru tu sekali tu saya keluar. Tengok rezeki mai banyak mana. Tak. Last sekali ini saya ini terpaksa juga kita jual ayat-ayat sedekah. Hadis-hadis sedekah kena baca juga. Kena tarik juga. Kena ugut juga orang. Jangan duk kedekut. Jangan duk jadi tikdu masin. Kena minta derma juga. Kesemua ini tak betul. So kalau kita, apakah petua kita untuk minta rezeki banyak daripada Tuhan? Petua ada satu sahaja. Angkat tangan minta ke Tuhan. Mudahkan rezeki aku ya Allah. Itu saja. Nak ganding dengan ayat apa? Tak ada ayat nak diganding. Melainkan doa itu diganding dengan usaha. Usaha itu diganding dengan apa? Dengan khitah, dengan langkah, dengan rancangan. Itu saja. Macam satu orang, ya Allah saya nak jadi doktor. Ya Allah nak jadi doktor. Tapi dia masuk maktab perguruan. Bila dia nak jadi doktor? So, usaha yang betul, doa yang betul, usaha yang betul. Dia lepas daripada kita doa nak jadi kaya, minta rezeki macam ayat hujan. Wa in kana fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki di langit buat turun mai. Kalau di laut lipat mai dengan lipat mai dengan ombak kepada aku. Di bumi keluarkan sikit banyakkan. Susah, mudahkan. Lepas tu baca ayat tertentu. Nak buat sekolah kena minta derma. Ini satu benda yang ni lah. Yang ikut Tok Guru tak ikut Nabi ni. Macam mana kita boleh ikut? Last sekali sampai nak tukar kubah pun minta duit ke orang. Saya pun heran. Kita dah sampai tahap macam tu. Dan yang bestnya, orang yang dengar tu, duk iya situ lah. Inilah orang tu kata ya tak ada titik. Kalau ya Quran, ya bertitik. Ni duk iya situ lah. Ya betul, Tok Guru kami lagu tu. Ya Tok Guru kami lagu tu. Kesebelah itu syak. Syak kepada Allah. Allah ni kuasa sungguhkah? Takkah? Kesemua ini adalah tanda-tanda seseorang itu duduk di dalam syirik. Baik. Syirik pada i'tikad. Masa kita suntuk dah. Satu lagi baik. Syirik pada i'tikad. Tadi. Nombor satu, percayakan kuasa selain daripada Allah. Hadut nombor satu tadi. Syirik berlaku pada i'tikad atau keyakinan. Seperti seseorang berkeyakinan dalam masalah ketuhanan. Dalam masalah ketuhanan wujud kekuasaan selain daripada Allah. Dapat menghidup dan mematikan. Memiliki dan berkuasa sama seperti Allah. Inilah yang dilakukan oleh banyak di kalangan pengikut agama lain. Mereka percaya kepada unsur-unsur yang bukan-bukan. Umpamanya mereka percaya di angkasa ada kuasa-kuasa yang tidak dapat ditandingi oleh kuasa Tuhan. Kadang-kadang terbawa-bawa keyakinan ini. Percaya pada nasib. Percaya pada sial majal. Seakan-akan sial majal itu penentu dan penguasa yang boleh menentukan untung rugi. Mengatasi ataupun seiras, seimbang sama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah. Tapi hantu itu wujud. Hantu itu wujud. Jin. Dia boleh bunuh kita ke? Dia boleh bunuh kita kalau Allah izin. Tapi dia boleh bunuh kita tanpa sebab. Dia boleh buat apa saja pada kita. Itu tak betul. Kenapa? Kerana dia sendiri tertakluk pada kuasa Allah. Had dia nak buat kita sama macam had kita nak buat orang. Ada had. Ada had. Tak semua orang kita boleh buat. Walaupun kita marah kan. Macam Sudin kata dekat abang apa? Yang kahwin dua tu.
Oh, kalau tanya kerja malam. Rupanya kahwin lah. Tini marah. Apa Sudin kata? Dia punya terajang saja. Dia fikir, kita punya terajang, gantung, pajak gantung. Dia punya terajang je dia fikir. Kita punya terajang dia tak fikir. Hai, kita nak terajang orang macam mana? Macam mana nak pukul orang? Kalau kita belajar siku 12 pun, siku kita 2 je. Hak lagi 10 tu bukan kita punya. Hak kita aja kita fikir hak orang. So kalau kita jin tu, hantu tu kuasa, memang nak hantu. Ada kelebihan dia. Tetapi kesemuanya Allah sebagai penentu. Apa yang dia boleh buat pada kita? Tapi percaya sampai seolah-olah kalau kita jumpa hantu ni macam sial dah kita ni. Tak boleh buat apa dah. Oh tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So itu sebahagian daripada kepercayaan orang-orang yang bukan Islam dahulu sampai masuk menjadi i'tikad kita. Kepercayaan kita. Oh tidak begitu. Tidak begitu. Salah. Kepercayaan itu salah. InsyaAllah yang kedua ni kita sambung pada minggu yang akan datang, iaitu menghalal dan mengharamkan. Ini insyaAllah kita akan tengok 10-10 ni huraian dia satu persatu insyaAllah. Semoga ada manfaat kepada kita ikhwan. Semoga penjelasan-penjelasan ini boleh membawa hati kita, fikiran kita, emosi kita, minda kita kepada fitrah yang betul. Allah kata, fa'aqim wajhaka lid-din. Luruskanlah wajah kamu pada agama Allah. Luruskanlah. Fitratallahi allati fatarana sa'alaiha. Inilah yang difitrahkan Allah kepada manusia. So hati kita, perkataan kita, nawaitu kita, perbuatan kita dalam iman, dalam tauhid kena luruskan balik kepada Allah. Sama macam sembahyang. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujud, minta tolong semua pada Allah sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Kita keluar sembahyang pun dengan salam Allah, dengan rahmat Allah. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Wa ila liqa. Setelah kita pada malam ni berada di tempat yang istimewa, pada masa yang istimewa. Di sini bukan teratak lah lagi kawan. Kalau teratak dia bergerak, dia bergoyang. Ini bukan teratak, ini terletak elok lah. InsyaAllah semoga diberkati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.